AMN Story! Good morning guys. So hari ni kita bangun pagi-pagi. Kau tahu tak pukul apa? Pukul 7 something. Sebab hari ni kita ada a lot of thing to settle. Pagi ni kita kat Daiman sebab my husband ada program badminton sekolah. Lepas tu dia macam ada jual-jual. So kita tolong dia jual. Sekarang tengah sorting barang, tengah masukkan air kat dalam dewan. Kita tunggulah dulu biar lelaki yang buat kerja. Actually hari ni kita ada first client yang book saya punya makeup. So dia punya call time pukul 2. Dia ada event dinner malam ni. Sumpah excited. Tak tahu lah, dia excited, takut juga. Sebab sebenarnya pernah je makeup orang, cumanya bukan orang tak kenal lah. So this time macam setelah beberapa kelas dan beberapa percubaan, kita cuba. Harap everything good lah. And client tu akan suka dengan saya punya makeup. But I'm going to improve lah myself. Cuma kita tengah kumpul budget. So nanti kita boleh join Makeup Thailand tu punya kelas ke. So kita dah dekat Daiman sekarang. So here we are. So baru ni kita dekat ke belakang. Apa ke depan? Dah bola kalau kita kalau ada bola tu belakang, dah ambil je bola tak ke belakang balik. Kamu ke belakang tau. Dia akan lebih kuat. Nomor 15 Azhara David. Jumpa tak? Ni orang ni. 100+ jumpa? Dia pergi di ref, lepas tu aku yang kena jual. Ya. Kita tengok. Sekarang kita tengah tunggu penentuan tempat ketiga dengan tempat keempat. Lepas tu kita orang nak balik pergi makan dah lapar. Final. Oh ada final. Dia nak blow final je lagi. Tiba-tiba dia jadi referee. Mana ada orang blow final? Badminton mana ada blow? Blow lah, kau tiup. Lah lupa. Sorry lah. Kita biasa blow. 100+. 2. Bagus. You punya tenaga. Okay, thank you. 我不知道赢过我弟弟，我不知道弟弟，我不知道弟弟，谁是第一关键的？用起大奖，是ini apa? Saya mau satu 100+. Satu Dua plus. lah. Tak ada duit. Satu RM3. Dua You tengok RM3. Okay, satu. Okay. 有吗？Wah, 5块，要。用不够， You tak ada air lagi. 没satu咯。这样我们这一起给他请购5瓶，Boleh cash boleh, tak两boleh. 块，Bank. 我找你2块。 So, kita punya air pun dah nak habis. Lagi sikit je. Kita tengok tadi saya takut gambar lagi Final tadi dah habis. Jual-jual pun dah habis. Kira untung pun dah habis. Sekarang on the way ke rumah klien dekat area sini juga. Sekarang pukul berapa sih? Sekarang pukul 1.10.
So kita akan sampai awal sikit lah. Sebabkan kita rumah baru, so kita guna beg ni je lah dulu ni lampu, ni tools, makeup, ni brush. Lepas tu this one adalah sikit untuk skincare. And then ada ni untuk cahaya punya tu, and then so on lah. Hey, where you go? Nah. Bagi dah tu. Masih dalam dilema. So kita on the way nak pergi makan. Daripada pagi sampai sekarang belum makan lagi. So we on the way to makan. Jalan yang sekarang dah ada makanan. Kita ada nasi goreng seafood, nasi goreng paprik, sup tulang, like always. Lepas tu air green tea dengan teh ais. Dah penat dah daripada pagi tadi sampai lah sekarang. Dah tak ada energi dah. Thank you. This is nasi goreng seafood, sup tulang. Panas sikit. This is nasi goreng ayam paprik. Sedap ke tak sedap? Pedas. Panas. Sedap-sedap. Hello. Nasi goreng dia tak kering tau. Nasi goreng dia tak kering. Best. Sedap. Nasi goreng dia sama. Lauk je berbeza. Panas. Sup tulang. Rasanya sup tulang daging dulu. Daging dia besar-besar. Bukan yang tulang je. Mana sup tulang. Tapi kadang dapat yang tulang je. This one isi dia banyak sikit. That's all for today. See you guys in the next vlog.